Baiklah, tadi kita dah belajar subjek dan predikat. Jadi macam mana kita nak belajar pula susunan biasa dan susunan sonsang. Jadi kalau kita nak membina ayat susunan sonsang, iaitu kita kena kenal pasti subjek dan predikat. Tadi kita sudah kenal pasti kan? Jadi caranya ialah predikat dikedepankan, subjek dibelakangkan. Maksudnya ayat yang perlu kamu tulis kalau susunan sonsang ialah memberikan sumbangan yang besar kepada negara sektor pertanian. Yang kedua, telah diberikan bantuan keuangan dan biji benih oleh kerajaan petani. Dan yang ketiga, telah menjadi sumber makanan utama rakyat Malaysia beras tempatan yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Jadi, itu ialah susunan ayat sonsang. Maka, cikgu nak buat latihan kat mana? Pastinya Cikgu Linda ada buku Kebabom, iaitu yang terhangat di pasaran. Sila beli buku Cikgu Linda di Shopee kerana modul ini sangat membantu anda untuk menjawab soalan SPM.